Assalamualaikum, salam sejahtera. Anak-anak muda boleh kena scam tak? Jawapan dia boleh. Untuk anda yang mempunyai anak-anak anda yang berumur belasan tahun ataupun yang baru habis sekolah, biasanya diorang ni dah ada handphone dah. Apa yang mereka selalu guna pada handphone mereka? Kalau kau tengok kan, kau pergi beraya kan, budak-budak ni duduk sibuk pegang handphone. Dia dah tak ada raya dah tak ada makan kuih, dah tak fikir duit raya. Dia tahu dia fokus dengan handphone dia. Apa dia sedang buat? Dia sedang main game. Untuk anda semua, adik-adik, anak-anak muda ni, uncle nak pesan, hati-hati dalam keseronokan tu, adik-adik pun boleh kena scam. Bagaimana scammer ni scam adik-adik ni, uncle nak bagi tahu. Setiap hari uncle akan terima banyak DM, message daripada kawan-kawan adik yang lingkungan umur tu macam adik-adik juga. Dia message, Tuan Rahmat, saya nak tanya, saya kena scam, saya beli game, kemudian saya kena scam. So, apakah scam yang banyak mensasarkan mangsa di kalangan anak-anak muda macam adik-adik? Ialah scam membeli game. Uncle tahu, you all beli game memang daripada dalam online kebanyakannya. Zaman sekarang kan zaman online. Adik-adik, uncle nak bagi tahu, game-game yang adik-adik beli dalam online tu banyaknya sebenarnya scammer. So macam mana uncle lah kalau scammer? Kita nak main game susah, senang je. Kau sekolah lagi kan? Kau sekolah lagi, kau fokus belajar, jangan sibuk main game. Uncle kalau depan mata awak tanya uncle macam mana dah kena scam main game, uncle akan cakap, hadan muka. Kau orang suruh belajar, baca buku, kau sibuk main game Lepas tu kau main game sanggup sampai berhabis duit pula tu. Uncle dulu main game juga, tapi tak ada pun berhabis duit. Game tu lah daripada awal tahun sampai akhir tahun. Game Contra, ingat tak? Yang mana seangkatan uncle dia tahu. Super Mario Bros, Contra, lagi apa lagi? Pig Pac-Man, yes. So adik-adik semua berhati-hati ketika membeli game dalam online. Kalau uncle nak ajar macam mana nak tahu game tu yang betul macam mana, yang scam macam mana pun macam tak best juga kan. Macam uncle menggalakkan adik-adik beli game pula kan. Nanti kan duk sibuk, mak bapak komplain, ni lah kau ni Rahmat, kau ajar anak aku cara beli game yang betul. Lala dia tak nak belajar. So adik-adik, pergilah belajar, pandai-pandai, besok dah kerja duit banyak, suka tingkau lah kau nak beli game berapa banyak sekalipun. Anda nak dapatkan lagi tips internet selamat daripada Rahmat Fitri Abdullah, jangan lupa share, like video ini, tengok video-video yang lain. Nak duit anda selamat, nak handphone anda selamat, gunalah internet dengan selamat. Tak nak kena scam, dengar cakap Uncle Rahmat Fitri Abdullah, Duta Anti Scam PDRM.